Hello guys, hari ni kita nak buat mashed potato yang sangat sedap dan mudah untuk disediakan. Bahan-bahan yang digunakan tak banyak pun, tapi sangat sedap. Okey, jom kita start. Mula-mula kita perlukan ubi kentang. Ubi kentang ni, kita kena buang dulu kulit dia. Okey, saya guna 5 biji ubi kentang. Korang boleh guna 3 ke 5 biji ubi kentang lah. Kemudian dah siap buang kulit, kita akan rebus dahulu sehingga lembut. Okey, masukkan sedikit garam. Bila ubi kentang dah lembut, boleh tapiskan dan buang air. Korang tengok berasap lagi. Okey, dan masukkan dalam bekas. Kita nak lenyek-lenyekkan ubi kentang kita. Masukkan sedikit butter. Ni saya masukkan separuh butter, okey. Dan lenyek-lenyekkan, hancur-hancurkan ubi kentang bersama butter tadi. Lenyek-lenyekkan sehingga mendapat tekstur yang tidak berketul-ketul. Okey, ini adalah hasilnya. Korang tengok. Okey. Yang ni korang kena perlukan kesabaran sikit lah. Okay. Next, tambahkan sedikit black pepper. Saya guna brand Adisho black pepper. Then gaul-gaul sehingga sebati ubi kentang dan juga black pepper tadi. Okay, mashed potato kita dah nak siap. Kemudian masukkan sedikit susu fresh milk full cream supaya dia creamy, lemak-lemak dan sedap. Kacau-kacau sehingga sebati dan sekata. Okey, korang boleh tengok tekstur dia sangat-sangat lembut, tak ada ketulan-ketulan. Mashed potato ni sangat sedap. Nak makan macam tu pun sedap. Korang nak makan dengan sos gravy pun sedap. Okey, korang patut try resipi ni, okey? Selamat mencuba korang. Thanks for watching. Resipi ni sesuai nak buat untuk budak-budak pun boleh. Okay, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.